Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Sahabat-sahabat, hari ini satu pendakwaan kepada Zamri Vinod dan juga Arun Dorasami telah dibuat. Yang menariknya, ia berada pada pendakwaan seksyen yang sama, pada isu yang sama, tetapi seorang datang dengan digari, di-escort ganah-ganah dan seorang lagi datang relax saja bersama dengan Menteri Undang-Undang Kerajaan Madani. Yang ni adalah Zamri Vinod, dia kena tahan. Cuba bayangkan, depan, belakang, kiri, kanan semua ada orang, ada polis yang menjaga dia. Siap ada gari. Bawah tu pula Arun Dorasami, dia di-escort oleh peguam dia dan juga tu M. Kulasegeran. M. Kulasegeran ni dia adalah Menteri Madani dalam bahagian portfolio menteri di bawah Perdana Menteri bahagian undang-undang dan reformasi institusi. Dia ni. Jadi kita tahu ada backup dia siapa dia. Kata Dr. Rozami Ramli, dua-dua dituduh di mahkamah, seorang digari dan seorang berjalan melenggang. Tertanya pula saya, apa pula peranan timbalan menteri mengiringi OKT di situ? Apa-apa pun sebagai rakyat, saya berharap agar penceroboh tanah diambil tindakan. Dan Datuk Zainul Rijal Abu Bakar, penasihat kepada Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, dia kata timbalan Menteri Undang-Undang tidak sepatutnya hadir bersama OKT. Ia boleh menggambarkan campur tangan kepada kehakiman, seolah-olah ia memberi gambaran kepada magistrat OKT tidak bersalah sedangkan belum dibicarakan. Ia juga mungkin memberi rasa kegusaran kepada magistrat. YBTM, buatlah kerja YB. Biar undang-undang menjalankan prosesnya. Sudah nampak perbezaan pun. Seorang dituduh tidak bergari, seorang lagi di Kuala Lumpur bergari pula. Ini mungkin implikasi kehadiran YB. Jadi kita nampak dekat situ agak tidak adil. Sebagai rakyat yang marhain seperti ni, saya nampak ia tidak adil. Sebab seksyen yang sama, pertuduhan yang sama, tetapi layanan yang berbeza. Dan ada pula Menteri Mangkuk Hayun yang hadir dekat situ. Timbalan Menteri hadir dekat situ. Bukan timbalan Menteri biasa-biasa. Timbalan Menteri Undang-Undang. Secara jelas memberikan sokongan kepada orang kena tuduh. Ini adalah satu benda yang tidak bagus di dalam negara madani. Apa-apa hal pun sahabat-sahabat, kita dengar penjelasan daripada peguam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak media kerana hadir pada sidang hari ini. Anak guam saya, Cik Zamri Vinod, telah selesai dapat lepas daripada jamin. Kita telah lalui proses mahkamah dengan memberikan kerjasama penuh kepada pihak pendakwa raya. Perkara pertama yang ingin pihak kami nyatakan kepada masyarakat bahawa anak guam kami, Encik Muhammad Zamri Vinod, tidak melarikan diri. Ini perkara yang sama telah kami maklumkan kepada mahkamah dalam prosedur mahkamah tadi bahawa anak guam kami tidak melarikan diri. Kenyataan media Ketua Polis Negara adalah tidak tepat. Di mana anak guam kami mengikut rekod pasportnya telah masuk ke Malaysia semula pada 12 Mac 2026. Siaran media pihak Ketua Polis Negara bertarikh 13 Mac 2026 pada sebelah malam. Jadi di sini anak guam kami menyatakan kenyataan tersebut tidak tepat. Anak guam kami tidak pernah melarikan diri ke mana-mana. Anak guam kami berada dalam negara dan hari ini membuktikan anak guam kami memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis, kepada pihak pendakwa raya dan bersedia untuk menghadapi pertuduhannya dengan adil. Yang keduanya, kami di sini menzahirkan bahawa anak guam kami telah dibawa oleh pihak polis pada pagi tadi ke mahkamah dalam keadaan bergari. Dan kami difahamkan pihak Arun Dorasami telah dijemput, telah diminta datang ke mahkamah tanpa dikawal oleh pihak polis, tanpa bergari. Situasi pertuduhan kedua-duanya adalah sama, Seksyen 505B Kanun Kesiasaan, dan kita persoalkan kenapa anak guam kami boleh dibawa dalam keadaan bergari, dikawal rapat pihak polis kiri, kanan, belakang dan depan sehingga dibawa ke mahkamah, namun pihak Arun Dorasami diiringi oleh timbalan Menteri Undang-Undang seolah-olah menzahirkan si Arun Dorasami ini mendapat perlindungan, menzahirkan mendapat sokongan daripada pihak timbalan Menteri Undang-Undang. Anak guam kami hadir dengan bergari.
Itu perkara yang anak guam kami kesali kepada pihak penguatkuasa atas double standard yang telah berlaku kepada anak guam kami. Yang ketiganya, pertuduhan ini anak guam kami bersedia untuk menghadapinya dan akan membuktikan bahawa anak guam kami tidak bersalah, di mana pertuduhan yang dibacakan kepada anak guam kami adalah berkenaan dengan suatu posting Facebook yang menyentuh berkenaan dengan notis penganjuran dan pemakluman perhimpunan berkaitan darah. Yang diupload, yang dimuat naik oleh anak guam kami adalah berkenaan dengan surat pemakluman himpunan amat di kawasan Sogo, Kuala Lumpur yang ditujukan kepada OCPD Dan Wangi bertarikh 1 Februari 2026 yang menyatakan di peringkat 3 secara khusus himpunan ini dianjurkan secara aman dan tertib serta mematuhi peruntukan undang-undang. Jadi atas asas ini anak guam kami dituduh di mahkamah hari ini berkaitan dengan kononnya anak guam kami mungkin menimbulkan kegentaran awam yang boleh mendorong mana-mana orang supaya melakukan kesalahan terhadap ketenteraman awam dan dengan itu melakukan kesalahan dihukum di bawah Seksyen 505B Kanun Kesiasaan. Jadi atas asas ini anak guam kami dipertuduhkan di mahkamah dan oleh itu kami menyatakan bahawa anak guam kami bersedia untuk menghadapi pertuduhannya. Itu saja setakat ini. Ada soalan? Kalau ikut kenyataan oleh PPN juga, Tuan Zamri dikatakan akan dituduh di bawah Akta Sultan. Adakah dituliskan itu? Setakat ini kami belum mendapat pengesahan berkenaan dengan Akta Sultan tersebut. Cuma hari ini telah dizahirkan dengan pertuduhan di bawah Seksyen 505B Kanun Kesiasaan. Dan untuk kembali pada kenyataan petugas negara, tadi Tuan Haris menyebutkan tentang kenyataan pada 13 Mac berkenaan dengan beliau dikatakan berdasarkan sikap dari luar negara melarikan diri. Kenyataan yang ini. Semalam beliau menyatakan pula berdasarkan mereka mendapat makluman dari awal lagi dah yang Zamri berada dalam negara. Jadi macam mana boleh berlaku kontradiksi sebenarnya? Bahasa mudahnya wallahu alam, kita tak tahu macam mana boleh ada ketidakselarian dalam kenyataan tersebut. Cuma perkara ini telah pihak kami selaku peguam bela bentangkan di mahkamah sebentar tadi berkenaan dengan ada percanggahan kenyataan media Ketua Polis Negara pada awalnya 13 Mac menyatakan anak guam kami melarikan diri, namun pada semalam iaitu 16 Mac 2026 dipercayai anak guam kami mungkin berada dalam negara. Ya. Saya merujuk kembali lah berkenaan dengan isu timbalan Menteri Undang iaitu M. Pulasegaran yang mengiringi Arudal Sami. Mungkin Tuan Haris ataupun sesiapa boleh komen tentang keberadaan seorang timbalan Menteri Undang mengiringi seorang yang di-charge melakukan jenayah yang sama seperti mana Zamri pada hari ini. Adakah merupakan satu imej yang betul ataupun apa yang syarikat itu sampaikan? Bias. Pada peringkat ini ingin kami zahirkan pendirian anak kaum kami bahawa seseorang yang dituduh itu seharusnya dan sehendaknya melalui proses yang adil. Apabila seorang yang dikatakan telah melakukan suatu jenayah diiringi pula oleh pihak timbalan Menteri Undang-Undang, portfolionya adalah Menteri bahagian Undang-Undang, ianya memberi impak yang negatif kepada pandangan masyarakat. Kerana apa? Kerana ia membabit atau melibatkan institusi kehakiman. Ia juga melibatkan institusi pendakwaan. Seterusnya ia akan memberikan impak seolah-olah Harun Nur Rasami ini tidak melakukan satu kesalahan. Kita perlu ingat, pertuduhan bagi Seksyen 505B Kanun Kesiasaan ini dilakukan di Mahkamah Magistrate. Dan apabila adanya iringan daripada pihak yang autoriti seperti Timbalan Menteri Undang-Undang yang memberi kesan implikasi seolah-olah pihak eksekutif memberi sokongan kepada pelakuan jenayah. Ini tidak seharusnya digambarkan dalam masyarakat majmuk kita. Seolah-olah pihak sana dapat sokongan daripada Timbalan Menteri Undang-Undang, pihak sini tidak ada sokongan daripada mana-mana eksekutif. Ini tidak adil pada pendirian anak guam kami. Atas urusan apa ya Tuan Zamri berada di Thailand pada 9 hingga 12 atas urusan perniagaan anak guam dengan pihak Thailand lah. Di situ yang kita boleh nyatakan. Sebab anak guam ada bisnes, ada perniagaan di sana. Tuan ada hantar representasi itu, any representation? Setakat ini kami akan dapatkan arahan daripada anak guam berkenaan dengan representasi tersebut. Cuma tarikh lanjut pada 29 April untuk serahan dokumen daripada pihak pendakwaan kepada anak guam kami. Penjamin yang diberikan mahkamah adalah sebanyak 4,500. Pendakwaan memohon RM10,000.
Saya pergi satu persatu. Yang pertama, dalam sidang media ini menyatakan bahawa Zamri menafikan dia melarikan diri. Apatah lagi dari sudut fakta-fakta. Kita orang yang berakal, yang cerdik. Allah Ta'ala bagi cerdik akal kita. Bagaimana kita nak menolak fakta bahawa dia dah masuk 12 hari bulan, tapi tiba-tiba pihak KPN, Ketua Polis Negara, menyatakan bahawa dia melarikan diri pada 13 Mac. Pelik bin ajaib. Kita tak boleh terima benda ni sebab ia bercanggah dengan kenyataan. Masuk dah ke Malaysia. Ya memang dia keluar pergi Thailand. Nak kata dia lari, dia tak lari. Tapi kita kata dia keluar Thailand. Saya pun boleh keluar Thailand. Takkan saya kata saya melarikan diri, dan tidak ada sebarang tindakan daripada pihak mahkamah yang menyekat saya pada waktu ketika itu. Tidak ada. Jadi saya nak pergi ke mana-mana tidak menjadi masalah. Maka Zamri pergi ke Thailand atas beberapa urusan. Tak kira lah urusan apa. Dia nak melancong pun boleh. Dia nak pergi berjalan-jalan pun boleh. Dia nak buat perniagaan pun boleh. Dia nak pergi ke Duri Raya pun boleh. Tak ada masalah. Dalam hal berkenaan, dia sebagai orang yang bebas. Lalu dia boleh pergi. Dan peliknya pada 13 hari bulan, padahal Zamri dah ada dah kat Malaysia, tiba-tiba pihak polis kata dia melarikan diri. Ini aduhai, apa benda lah ni. Saya bila jadi macam ni, saya rasa tidak percaya kepada maklumat-maklumat yang diberikan kepada Ketua Polis Negara. Adakah maklumat itu sengaja diselewengkan ataupun ada pihak-pihak yang nak ambil kepentingan terhadap isu ni? Perlu disemak. Ni polis perlu buat semakan. Ini atas kepercayaan rakyat. Amanah telah diberikan kepada anda. Dekat dalam beret anda tu, dia tulis dah kat situ nama Allah Muhammad dekat situ. Dekat beret tu ada Allah, ada tanggungjawab agama dekat situ. Jangan duk main ikut suka hati saja. Ada amanah yang perlu ditunaikan. Allah Ta'ala sebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala dah arahkan kamu untuk melaksanakan amanah kepada orang yang berhak dilaksanakan hal berkenaan. Surah An-Nisa ayat 58. Jadi pihak polis kena beramanah dalam bab ni. Jangan jadi netizen pula. Asal ada kenyataan daripada situ, kenyataan daripada sini, dia main angkut, dia main ambil saja. Tak boleh lah. Polis kena teliti. Takkan polis tak teliti. Yang kedua, isu Zamri ke negari. Yang ni isunya adalah isu ketidakadilan di dalam pengurusan ataupun di dalam tindakan pihak penguat kuasa. Arun Dorasami dan juga Zamri, mereka kedua-duanya dituduh atas 505B Kanun Kesesaan, atas seksyen yang sama. Tiba-tiba seorang datang ke negari, manakala seorang lagi datang dengan timbalan menteri. Ada macam pantun. Seorang datang dengan bergari, seorang datang dengan timbalan menteri. Kehadiran timbalan menteri M. Kulasegara ni, timbalan menteri undang-undang kerajaan madani ini, mempunyai persoalan. Adakah dia datang sebagai seorang timbalan menteri yang mewakili menteri undang-undang, ataupun dia datang sebagai wakil kerajaan Malaysia? Kita mesti mempersoalkan hal tu. Sebab apa? Dia ni timbalan menteri. Dia bukan orang biasa-biasa. Kalau dia orang biasa-biasa, dia rakyat biasa macam saya hadir ke situ, mungkin tidak mempengaruhi apa sangat. Tapi bila timbalan menteri undang-undang hadir, dia seolah-olah akan memberikan impak bahawa pihak eksekutif menganggap bahawa ini adalah isu sensitif. Pihak pendakwa raya yang mendakwa Arun Dorasami perlu hati-hati kerana timbalan menteri ada bersama dengannya. Kerajaan Malaysia mungkin bersama dengannya. Hakim nak letakkan apa-apa hukuman, kena lihat dulu. Disebabkan kerana ini ada penglibatan eksekutif di dalam hal ni. Oh, ini bukan main-main, bukan kerja sikit-sikit anak ni. Ini adalah kerja yang sangat-sangat serius yang perlu diperhatikan. Ia melibatkan double standard tidak adil yang berlaku secara terang-terangan di dalam kerajaan hari ini. Ia menggusarkan rakyat kecil seperti kami. Adakah kami juga akan dikenakan tindakan yang tidak adil? Kami mempersoalkan hal seperti itu. Kerana yang nyata di hadapan kami adalah perkara yang cukup-cukup berbeza. Pihak Ketua Polis Negara patut keluarkan kenyataan. M. Kulasegara kena keluarkan kenyataan. Pihak Perdana Menteri Malaysia kena keluarkan kenyataan. Apa kejadahnya seorang Perdana Menteri tidak dapat mengawal timbalan menteri dia sendiri di dalam hal ni? Tak patut timbalan menteri hadir. Tak patut timbalan menteri hadir pada waktu berkenaan. Ia adalah kesalahan yang fatal yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan madani.
Sahabat-sahabat, saya yakin dan percaya anda mahu untuk dapatkan ilmu berkaitan tentang agama Islam, kefahaman asas terhadap agama Islam dari peringkat yang awal sehingga kepada advance. Saya telah kumpulkan 5 buah buku yang saya jadikan ia combo yang bermanfaat kepada anda untuk memahami asas di dalam agama ini. 5 buku berkenaan ialah yang pertama, buku Inilah Islam yang semestinya difahami yang ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi yang merupakan seorang penerima anugerah King Faisal yang merupakan anugerah sangat berprestij di dalam dunia Islam. Dan buku ini memberikan penjelasan secara padat berkaitan tentang agama Islam daripada peringkat asas yang awal sehingga kepada peringkat yang perlu diketahui di dalam zaman moden hari ini. Buku ini juga merungkai salah faham ramai orang. Mereka ingat nak faham tentang agama ini secara penuh memerlukan masa 2, 3, 4 tahun, 10 tahun. Ada yang menyangka bahawa sampai bila-bila pun tak akan dapat faham sepenuhnya. Buku ini merungkai salah faham berkenaan dan menjelaskan bahawa agama Islam ini adalah agama yang mudah dan sangat mudah untuk difahami. Buku yang kedua ialah buku yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad Asir Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang bertajuk Ma'al A'immah. Buku yang merungkai 4 tokoh utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Buku yang ringkas dan padat ini pasti akan membawa keterujaan kepada pembaca apabila mengetahui kisah-kisah yang jarang disebutkan oleh ramai orang tentang tokoh-tokoh berkenaan. Ketiga ialah buku yang saya tulis beberapa tahun lepas yang berjudul Asas Ilmu Hadis, yang memberikan penjelasan dan juga penerangan kepada kita tentang mudahnya belajar ilmu hadis. Ilmu yang mengkaji tentang kebenaran di sebalik kata-kata baginda Nabi SAW. Adakah benar Nabi SAW menyebutkan tentang hal berkenaan? Adakah sahih hadis itu ataupun ia adalah daif, dan jika ia adalah daif, kategori apakah ia berada sehingga ia boleh dipertimbangkan untuk dijadikan amalan ataupun tidak mampu untuk dijadikan hujah. Buku keempat yang bertajuk Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah merupakan kumpulan 76 dosa-dosa besar dengan panduan daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi. Menjadikan istimewa buku ini, ia telah disemak, ditakhrij, ditaklik, diberikan komentar oleh Dr. Muhyiddin Mistu yang merupakan seorang tokoh besar ilmu hadis dalam dunia hari ini. Terakhir ialah buku poket yang menjadi amalan yang sepatutnya menjadi amalan seluruh umat Islam. Buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari, mengumpulkan zikir baginda Nabi yang sahih yang boleh diamalkan daripada waktu pagi, zikir-zikir pada waktu petang dan juga zikir pada waktu malam. Bagi orang yang tak mampu untuk membaca di dalam bahasa Arab, ada tulisan Rumi yang dapat membantu anda, memungkinkan anda membaca dan juga mengamalkan doa-doa dan zikir baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kelima-lima buku ini adalah combo Ramadan tahun ini. Harga asal bagi kelima-lima buah buku ini ialah RM153.30, tetapi saya nak bagi kepada anda dengan harga yang cukup istimewa untuk Ramadan tahun ini, hanya RM125 untuk 300 pembeli yang awal sahaja. Justru itu, segera WhatsApp saya 0133023316 untuk dapatkan combo ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.